Tuan-tuan dan puan hidup sebagai seorang Khairul Hakimin ni macam-macam hal lah. Pagi ini kami semua buat keputusan untuk bersarapan di Lake House Bangi ni. Dia ada buat sarapan RM19.90 seorang, jadi kami ber-17 bersarapan lah dekat sini ramai-ramai. Okey, dekat sini ada buffet, ada macam-macam jugalah sarapan. Antara sarapan yang sedap lah di Bangi ni, pagi-pagi dia buat buffet. Kami main lambat sikit lah, ada benda yang dah nak habis dah pun. Tapi best lah. Macam-macam, dari nasi, mi, sup, semua ada, dessert-dessert semua ada. Roti-roti canai juga ada, telur-telur juga ada, sihat semua tak sihat semua ada lah. Sarapan lah, RM19.90 tu kira murah sangat-sangat lah. Yang ni pun siap ada keledek, ubi kayu, semuanya ada. Ni semua sup-sup lah. Jadi bolehlah sarapan di Lake House, Taman Tasik Cepaka, Bandar Baru Bangi. Macam biasa juga seorang Khairul Hakimin akan meeting pula lah sambil-sambil bersarapan. Kita akan update pergerakan hari tersebut lah. InsyaAllah, mudah-mudahan yang ni lah saya punya portion. Dan seorang Khairul Hakimin akan record berbagai-bagai video lah di bawah director. Nak jatuh jangan. Okey, di bawah seorang director, biasanya Faisal lah jadi director, kreatif directornya. Dan kemudiannya kita juga ada sharing session bagaimana nak menghasilkan video itu, video ini, buat itu, buat ini dan sebagainya. Record lagi macam-macam lagi lah. Untuk klien ada, untuk sendiri pun ada. Dan kami juga akan pergi record klien. Lepas tu main badminton. Dan ini wajib guys. Dan perakhirannya mamak guys.